Assalamualaikum, selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bersama kita pada hari ini ada sebuah jentera daripada Kawasaki, iaitu Kawasaki Ninja ZX-10R. Alright. So, motor ni owner hantar ke bengkel budak nakal yang berada di setapak Kuala Lumpur. Sebab motor ni adalah technical issue sikit yang dia menyebabkan dia hantar ke bengkel ni. Jadi dia buat balik full service apa semua dekat enjin dia, checking apa semua. So isu motor ni menggunakan piggyback issue by Power Commander, iaitu Power Commander 5. Jadi kita nak tune balik motor ni, settlekan balik apa yang tuning yang tak ngam. InsyaAllah kita berikan yang terbaik. Jadi kita nak tengok macam mana progress motor ni. Korang tunggu sampai akhir video. Dia buat inspection kat dalam. Okay. Nak tahu result dia, sekejap lagi kita jumpa. Alright, korang layan sedikit video proses tuning motor ni. Nanti kita sambung. Exhaust dia by Aero. Okay gang, kita jumpa sebentar lagi. Stay tuned.
Alhamdulillah, selesai sudah tugas kita tune motor ni. Oh, dia punya panas. Member dah macam duduk sauna. Okey. Agak mengejutkan. Panas-panas dia. Padu-padu. Jadi dia pakai dua modul tadi, satu primary dengan secondary. Jadi kita dah set balik semua. Oh, padu siut motor ni. Jadi horsepower yang terhasil adalah sebanyak 172.19 horsepower dan max torque iaitu 74.78 foot pound. Wow. Aduh, Michelin Road 6 GT mat dia pakai. Mana dia tulisan dia? Road 6 GT weh, kat belakang. Kalau Road 6 saja boleh terima lagi lah. Dia GT, ni GTR punya tayar dia sumbat. Tapi apa pun padu. Owner jangan marah. Kita saja. Tapi mantap. Memang mantap motor ni. Alhamdulillah. Minyak dia ada yang kering sekeringnya, lepas tu ada yang lebih selebihnya tadi. Itulah pasal owner komplain motor ni bawa semput-semput, macam nak tak nak pergi. Jadi kita enjut adjust minyak dia, enjut 172 HP. Harap-harap owner berpuas hati. Okey? Padu. Yang penting dia punya horsepower dah beat motor bos kita orang. Aduh. Okey. Jadi kalau korang nak hantar motor kecil boleh, motor besar pun boleh. Janji bukan motor yang pelik-pelik lah. Okay. Boleh nak servis ke, nak ada restore ke, ada apa-apa masalah ada berkaitan dengan enjin, anda boleh hantar motor ni ke bengkel Budak Nakal di Setapak. Area berdepan dengan Aika Setapak. Jadi nombor ada dekat description box di bawah. Budak Nakal, orangnya tak nakal lah, tapi nama bengkel Budak Nakal. Okey. Jadi kalau korang ada pertanyaan tentang dyno tuning ke pelbagai semua, bolehlah contact D5 Dyno Lab, nombor ada dekat description box di bawah juga. Roger dulu kalau nak hantar dyno. Nombor tu hanya boleh WhatsApp chat sahaja. Okey. So terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Kamek dan juga D5 Dyno Lab and the team. Kami semua doakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu, sehingga kita berjumpa lagi, sebelum itu like dulu, on dulu button yang ada dekat, saya rasa sebelah sini kot.
onkan button loceng subscribe tu untuk dapatkan updated videos daripada kami. Okey? Oleh itu, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Jangan laju-laju atas jalan. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.